Yang ada di depan anda semua ni adalah jenis khas yang paling terkini lah, yang kita buat di Kelantan dan diguna pakai belum tu oleh peternak-peternak. Kita ambil sumbu dia. Betul. Okey. Tak semestinya dia sama ni sumbu pintu masuk dia kecil sangat kan? Kecil sangat. Walaupun kita tinggal buat dari situ, dia akan main kemur sini. Tak apa, tak ikut kan? Okey ni, tulis dulu. Tadi kita pun. Minta tolong seorang. Yang gagal-gagal. Saja. Okey, kena. Tujuan dia kita tak potong habis tu, tujuan dia gitu. Kita tak potong habis ni, tujuan dia untuk ni. Okey, masa kita buka tu kita nunggu kelebihan Kecil. Okey, jadi untuk okey. Saya nak minta volunteer seorang untuk petik madu Kita tengok sambil tu tengok dia dah masuk ke. Okey. Oh, dah masuk Ambil. Tapi sap. Okey, abang kita ni suka relawan untuk petik madu Abang kita ada dah ready. Dia ada. Ini madu paling mahal sekali ni. Saya jual. Madu daripada batang kayu. Lalu tengok pintu dia masuk. Jangan lalu ada. Okey. Okey, kalau nak tengok kantung madu dia ni. Ni kantung bibirek dengan sekai. Okey. Madu ini adalah madu ori Original. Ini tak dibelajar Okey. Minta abang kita ambil. Siapa nak snackkan bau boleh. Oh. Barang brand ni. Oh yo. Bersihnya. Banyaknya original ni. Cak lagi yang mulut. Kejap lagi. Okey, kalau macam ni, sorry buat ni. Boleh ambil 2-3 jenis. Kalau pakai mesin tu sekejap ya. Ya. Okey. Kita buka kantung madu lain lagi. Tu ada lagi. Ni madu ni madu. Ni kantung. Kantung madu. Tu kantung madu. Ni untuk maklumat semua, ada penternak kita yang ikut kursus kita dah. Satu kantong ni dia jual RM5. Siapa yang nak kotik sendiri. Rasa experience. Jadi siapa yang nak asal ini boleh betul. Abang ni dia volunteer. Bayar RM10 lah dia. Okey. Okey, ni adalah telur Okey, telur. Telur tu kita kena belah ni. Oh, telur tu kita belah. Ni untuk makanan kita tak adalah makanan kita tu ya. Kita kena bersihkan paling bersih lah. Kalau boleh jangan naik masukkan tu Oh ni dah tak ada madu dah sini. Madu kita dah ambil lah. Ni telur. Sebab dia banyak. Oh, dia kena sarang dia. Ni bukan sel kuih Bukan sel kuih ni kuih semut ni. Oh, semua. Sarang semua. Menumpang. Kalau kita tak hati-hati, kita takkan dapat jumpa dia punya queen. Paling tidak queen dia mati sebab ni. Okey, madu saja. Madu. Kalau jenis peternak yang tak bersih, madu tu dia sedut. Lele. Jual kat kita semua. Oh ni dia keluar tadi. Okey. Lubang dia minta bagi cahaya sikit saya. Saya nak cari queen ya. Telur. Telur bila kita letak kena pastikan dekat asal dia yang mana bawah yang mana atas.
Masa saya buat tadi, saya dah cek lah. Atas bawah mana. Tujuan saya cek Dia atas beza bawah. atas dengan bawah. Dia biasanya atas ni sel yang dah jenis Matang. Dia kalau macam kita tengok daripada segi telur, ada beza tak? Boleh? Telur tu atas, telur tu bawah. Dia Ada. ada beza. Biasanya telur atas ni telur yang dah lama. Beza sikit. Kali ni dia beza. Dia mesti lihat. Ha? Kalau kita nak tengok gitu nak tahu atas bawah. Atas bawah payah juga. Biasanya ni telur lama, telur baru ni. Telur baru hitam. Dua atas lah. Hitam. Di atas lah. Atas. Ni telur propolis. Kapur lama. Yang tanya tadi mana propolis, yang hitam tu semua propolis. Ha. Okay ni. Kita letak di bocor ni. Ni tak muat kan? Oh. Ya. Lubang-lubang. Dia kalau macam ni. Kalau macam ni, lubang ni sepatutnya kita tutup. Satu. Kau pingat tak? Yang ni, okey. Jadi, tujuan saya buat gini. Jelas Saya ajar tu, saya takkan tunjuk semua lah. Macam masak. Berjaya. Apa? Semua tak masuk. Lepas selesai ni, okey. Minta pegang seorang. Pegang plastik. Saya potong gini. Gam-gam ke ada balance sikit? Lebih apa? Okey. Potong sini. Petua macam mana nak bagi dia kedap. Ambil kertas. Ambil kertas paper yang lebih-lebih. Letak atas ni. Tegang. Bagi dia tegang. Kalau kita letak gini, kita saya letak ni. Saya letak kertas. Dan saya letak plastik. Letak plastik. Lepas tu saya letak kertas. Baru saya tutup. Okey. Tutup lah tu. Tadi kita letak plastik. Yang kertas ni tujuan dia. Rasa tak? Sekejap lah semut mari dah tak? Bila dia ada propolis gini, semut tak masuk dalam. Tengok dia duduk tolok. Ke mana pintu masuk? Tak ada nak masuk dah. Okey. Surat khabar ni sebenarnya tak ada apa sebenarnya fungsi dia, tapi lebih kepada nak bagi tekan. Jadi kita tutup ini. Dia nampak. Dia kedap udara jadi. Itu kita nak. Semut tak boleh masuk, dia kedap udara. Kamu dia kela. Kedap. Nanti ada depan masuk lah. Tapi dia. Ya lalu. Comel. $1,200. Ambil ya? Senang sepatu gitu loh. Beli orang ni.